Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam channel Zulkifli Haji Ali. Sedikit perkongsian lah mengenai ternakan yang tilapia dan lobster. Jadi, kalau kita buat ternakan, sebarang ternakan akuatik ni, kita perlukan equipment tertentu lah dan juga alat-alat yang tertentu untuk menghidupkan ikan kita ni. Okey, salah satunya saya nak share daripada tube oksigen ni. Okey, tube oksigen ni ataupun piping oksigen kita ni, dia ada dua jenis sebenarnya. Okey, ini adalah daripada pengalaman saya sendirilah, saya boleh share juga. Kalau korang ada idea ataupun sebarang komen, boleh tulis kat ruang komen di bawah tu, kita belajar sama-sama. Okay, saya boleh tahu juga. Okey, ada dua jenis, tapi color yang sama lah sebenarnya. Kalau kata ikut daripada dua jenis ni, selalu yang kita jumpa adalah tube yang dari plastik ni. Yang dari plastik ni, yang ni memang popular lah, dekat mana-mana kedai pun dia akan ada jual. Tapi kalau ikut betul-betulnya, dia akan ada dua saiz ya. Satu saiz yang kecil sedikit dan satu saiz yang standard. Saiz yang standard ni dan juga saiz yang kecil sedikit. Jadi kalau kata kita nak buat sambungan tu, kita boleh buat sambungan daripada kecil hingga besar ni. Contohnya macam ni, kita boleh masukkan terus. Jadi kita boleh buat sambungan. Kalau kata yang ada yang pendek-pendek putus tu, kita boleh buat sambungan. Jadi sambungan dia lebih kurang sama juga macam ni untuk buat ternakan. Okey, yang lagi satu tu, okey, ini yang plastik. Yang lagi satu tu macam silikon. Silikonnya macam ni, dia lebih fleksibel dan dia lebih kenyal lah macam ni. Lebih kenyal, boleh ditarik-tarik pula macam getah. Okey, yang ni saya boleh kongsi. Okey, kalau kata untuk yang plastik ni, dia lama kelamaan tu dia akan jadi keras. Dia akan jadi keras. Jadi macam kalau kata kita letak dalam akuarium yang akuarium dalam rumah tu, piping ni mungkin dia akan nampak macam susah sikit kita nak maintain, kita nak berbentuk dia. Kalau kita mula-mula kita beli tu, kita boleh berbentuk dia. Kita boleh sembunyi kat belakang akuarium tu, ataupun kita boleh letakkan satu macamnya. Kita nak berbentuk dia tu sampai ke pump oksigen tu. Jadi mudah kita boleh membentuk dia. Tapi lama kelamaan dia tu dia akan jadi keras, susah sikit. Kalau kita letak dalam kolam macam ni, macam saya buat ni, okay, dia straight saja, tak ada masalah, boleh letakkan. Cuma dia akan mengeras lah. Dah sampai beberapa tahun dia akan mengeras. Jadi kalau kata macam satu bekas tu, okay, contohnya macam bekas yang kecil ni. Okey, yang bekas yang kecil macam ni. Okey, bekas kecil macam ni. Okey, untuk tube oksigen yang plastik ni, okay, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam terkeluar sikit. Kalau kita nak letak pun susah. Kalau stone yang ringan tu, dia akan letak dekat, dia akan duduk kedudukan yang kita nak dia kedudukan letak sini, dia mungkin akan berubah lah, disebabkan tube ni dia tak boleh nak fleksibel. Okey, kalau kata tube yang silikon ni, dia lebih lembut, dia mudah, sesuai sangat kalau kata untuk akuarium ni. Okey, kita letak macam tu, letak macam tu, nampak? Okay, mudah saja. Dia akan mengikut apa saja yang kita bentuk tu. Jadi mudahlah kalau kita nak sembunyikan tube oksigen ni dekat belakang-belakang akuarium tu, boleh. Kalau kita buat ternakan macam biasa ni pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma daripada segi ketahanan tu sama juga, dia boleh tahan juga. Tube yang silikon ni sebenarnya dia ada dua jenis. Satu yang putih yang macam ni, yang saya tunjuk ni, yang putih jernih macam ni, dan satu lagi yang color, dia color biru macam ni, ada jual dekat kedai tu. Jadi yang color biru tu nampak macam color sikit, lebih menarik sikit. Okey, yang ni yang plastik ni biasalah. Jadi kalau kita korang nak buat ternakan ikan ni, boleh pilih lah, suka yang plastik ni kah ataupun nak yang silikon ni. Yang silikon ni dia lembut macam tu, dia lembut, nampak berbeza dengan saya yang pegang yang silikon ni, dia lebih, nampak? Kalau kita yang plastik ni, dia macam ni. Jadi korang boleh buat pilihan lah, ada dua. Sebenarnya kegunaan dia sama saja, tak ada masalah pun daripada segi untuk kebaikan untuk dalam ternakan kita ni, memang tak ada masalah, sama saja. Okey, sedikit perkongsian daripada saya mengenai tube oksigen ni. Korang boleh pilih lah, nak yang silikon ataupun nak yang plastik. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sejahtera.